Korang tahu tak, kopi ni sebenarnya tak sesuai langsung untuk orang yang ada gastrik atau GERD. Kafein dalam kopi boleh rangsang pengeluaran asid perut. Bila asid makin banyak, dinding perut makin terhakis. Tu yang perut rasa pedih, kembung, loya. Lagi satu, kopi juga boleh lemahkan otot penutup antara perut dan kerongkong. Bila otot ni lemah, asid senang naik semula ke dada, terus rasa terbakar dan pedih, itulah GERD. Kalau kau perasan, lepas minum kopi je terus rasa tak sedap badan, tu tandanya sistem penghadaman kau dah bagi signal. Nak kurangkan pedih dan jaga perut, cuba ikhtiar dengan minuman yang lebih selamat untuk perut. Contohnya jus golik, gabungan herba macam temulawak dan dandelion yang bantu lindungi lapisan dinding perut, kurangkan rasa pedih dan bantu redakan radang secara semula jadi. Jus ni boleh diminum pagi dan malam lepas makan. Sejukkan dalam peti dulu, lagi sedap. Ramai dah mula rasa lega lepas amalkan. Kau bila lagi nak ikhtiar? Tekan beg kuning kat bawah tu untuk tengok review pengguna sendiri.